Wadah, wadah. Wadap Arif. Halu. Ku tak ini. Nampak sangat baru-baru tidur. Wadap Syahmi. Wadap Arif Syahmi. Makan apa tadi Arif Syahmi Nordin? Halu ayek. Awal lagi ikan. Mana ada baru bangun dah? Wadap Arif. Wadah, yang mana bermasuk? Welcome to the stream. Uish. Siapa bagi manikan tu Bella, tengok manikannya. Bella. Gila babe. Tahu-tahu manikan Bamen. Gila Bamen. Terima kasih Bella. Semoga dimaukan rezekinya. Baik doh Bel. Ya doh. Kamu mau tapping-tapping yang 10 kilat dulu macam biasa doh. Macam biasa doh. Wadah Kiss. Wadah Muiz. Wadah Acha. Wadah Zero. Wadah Kai. Wadah Fik. Wadah. Yang mana bermasuk. Welcome to the stream guys. Aku tengah dekat Bukit Bintang. Banyak awet tali. Kau merepit lah kau. Beri lah kau. Kau paskat pun tak. Borak lah kau. Wadap Kal. Wadap Alips. Wadap Zack. Wadap guys yang mana bermasuk. Test. Halo Simba. Baik doh Simba doh. Simba the real screen record. Replay TikTok. Mantap doh. Wadap Ray. Paling awal ni kan. Iya doh di. Paling awal doh di. Betul Dodi. Wadah Arif Syami. Main sini jap muka kau Zik. Rapat sikit dekat skrin jap. Bukan Arif. Ayib. Cukup panggil Ayib je lah anak kuda weh. Macam tu. Halo Ayib. Macam itu. Aku pun cakap lah. Cuma benda ni lapar jadi benda kau cakap macam siau lah. Halo Potato. Potato, paskat dulu duk Potato. Morning. Main apa? Main fight lah macam biasa doh. Aku awal tadi. Awal duk. Mantap duk. Okay, paskat dulu ramai-ramai duk. Tekan button paskat dulu duk. Ramai-ramai duk. Paskat dulu Bamen. Makan apa tengah hari tadi? Tadi makan tu je. Nasi goreng kampung. Bukan. Itu semalam time berbuka makan nasi goreng kampung semalam. Makan nasi goreng kampung semalam doh berbuka. Wadah. Wadah guys, welcome to the yang mana bermasuk. Jangan lupa tepi-tepi 10 kilatnya. Let's go. Ada kahak tu. Asal boleh cakap korang ni macam berkahak. Kenapa? Korang memang minta kena Welcome to ABRP. There's nothing we can do with you. Bisa tengok punggung aku tu kan. Saya tengok punggung aku tu. Korang gatal lah tengok punggung aku Korang gatal lah tu. Korang gatal lah tengok punggung aku tu. Kita ada ayam buttermilk minyak. Nak tak? Ayam buttermilk. Weh, ayam buttermilk. Nak doh buttermilk chicken. Kau yang payung. Asal kau tengok. Aku saja nak uji korang. Sekali korang tengok. Asal korang tengok doh. Terus doh korang gatal doh. Kau pakai warna merah teringat pula yang 5 warna merah. Iman kita orang. Gatal doh. Tengok doh. Gatal siau. Dah 10 like. Mantap doh. Kau pakai warna merah teringat pula yang FIP. Kau gatal lah kau Zi. Kau teruk doh Zi kau. Kau tak habis-habis doh. Kau tak move on doh dengan benda-benda yang tak elok. Aku macam aku. Aku sekali hari ni aku tertengok. Esok aku dah tak ingat dah Zi. Macam kau Zi. Hari ni kau tengok. Sampai ketua kau ingat lah Nat.
Memang siau Dozik. Gatal Dozik ni. Teruk Dozik. Teruk siau. Memang kita orang kuat beria kau. Kuat pula kau beria. Jangan payah tak nak puasa lah macam ni. Baju ni bukan viral ke Viral? Viral apa siau? Tadi sekali kita tengok longkang tu Moy, kau tengok longkang ada garisan khatulistiwa tu. Aku suka tengok video ni tu. Siapa Hans si buat guys. Comel lah. Kita tengok sama guys. Nak bagi korang blushing tu. Macam aku tak blushing guys. Macam korang mesti korang blushing. So aku nak bagi korang tengok guys konten ni guys. Macam aku tak blushing pun. Macam korang mesti korang cepat blushing kan. Konten Hans je. Hans. Ini kan. Awak. Ya awak. Awaknya. Ya awak. Kenapa ni? Ya. Saya minta maaf kat awak semalam. Kan saya dah cakap. So okay. Tadi pun awak dah minta maaf kan? Nak kalau awak sengaja memang si marah lah awak. Macam sengaja. Marahlah saya. Awak sengaja. Kenapa buat saya macam tu? Sanggup awak buat saya macam tu lah. Awak tak kesian ke dekat saya? Saya dah lama tunggu awak tau. Marahlah saya. Marahlah. Marah lah ni. Ni marah ke? Yelah. Oh, awak Marah lah awak, ni. Saya bergeram. Geram tu ngayah. Anak Kawan ibu awak burung tu, ke? Jadi burung? Macam ni. Oh ya, boleh terbang ke? Ya. Ish. Macam korang mesti blushing. Macam aku tak blushing. Macam aku rasa biasa je. Biasa je kalau aku tengok tu biasa je. Mana ada blushing OC tu. Biasa tu. Apa benda lah nak blushing. Benda game je. Kau nak blushing benda. Apa benda lah korang ni. Apa benda lah. Benda biasa-biasa je lah. Tak ada apa pun. Ush. Tahu-tahu dia call aku nampak 39 minit. Dia ada pula. Memang. Halo sayang. Hello awak. Kau kat mana? Saya dekat AB Drive. Kau dengan siapa? Saya seorang. Seorang? Ya. Pisces tak bangun lagi? Pergi tak bangun lagi. Oh, saya tunggulah saya datang sana Okey, baru bangun ke? Baru bangun. Okey, tunggu sini okey? Okey awak tunggu jap tau. Alright. Bye, love you. Bye, love you more. Aduh, ya Allah lupa facecam pula. Astaghfirullahaladzim, facecam. Astaga naga. Astaga. Woi. Benda siau. Geng, kau tahu geng, kalau kat TikTok ni ada live replay guys. Kau tahu tak? Live replay kat TikTok ni ada dekat YT, ada dekat merah-merah. Kau tahu tak geng? Kau tak tahu geng? Kalau kau tak tahu ni guys, kau pergi subscribe ataupun kau pergi tengok YT ni guys. Ada seorang viewer aku ni, dia rajin untuk skin record and dia post dekat merah-merah guys. Kau boleh pergi tengok ni. Siapa ni nama dia? Simba kan? Macam nak cari sebab dia punya subscriber tak banyak lagi guys. So aku nak korang pergi subscribe dia guys. Sebab apa, nanti korang terlepas momen-momen ni Simba SVG guys. Ni dah 76 subscriber dah kan, nampak? Replay TikTok semua ada dekat dia punya YT guys. Dia ni adalah viewer aku. Dia kata dia skin record aku punya live TikTok and dia akan post dekat YT guys. Dia punya effort dekat kita kena appreciate tu guys. So aku nak korang pergi subscribe dia guys, and korang boleh tengok replay-replay yang ada. Ni semua replay TikTok guys. Korang kan tak ada replay TikTok, betul? So dia ni adalah dia rajin skin record and dia post dekat YT guys. So korang boleh pergi dia punya YT. Korang boleh pergi subscribe guys. Sebab apa? Sebab setiap replay aku dekat TikTok dia post dekat YT guys.
So pergi subscribe dia duk Simba SVG guys. Tolong moderator tolong letak dekat pin komen boleh? Dekat pin komen letak YT Simba SVG full replay TikTok macam gitu. Bagi senang dia nak pergi tengok. Supaya dia tahulah, dia notice. Macam gitu. Set macam tu @Simba SVG guys. Macam gitu. Cik Musang kepala banang kau. Apa kena Cik Musang pula? Tiba-tiba Cik Musang pula barua. Betul barua. Weh, minyak tak ramai dok. Hello Harry. Hello Harry. Daddy. Ya. Ya Harry, kenapa Harry? Baru dengar saja. Nak tanya, Atuk ada dah kedai negara? Atuk tak ada lagi Harry. Nak buat Atuk ke? Tak, Atuk semalam komplain. Nak jumpa Atuk. Atuk apa semalam komplain? Ha? Harry cakap apa ni? Tak faham lah. Tak, Atuk kata dia nak jumpa Eri. Nak jumpa Harry. Oh, boleh je. Nanti Daddy bagi nombor dia. Ya, ni Daddy buat apa? Daddy nak pergi Abbey Drive. Kamu nak ikut ke? Eri tengah buat side job ni nak cari duit. Cik duit. Buat kerja. Okay, bye-bye Daddy. Kamu dengan siapa? Loki? Tak adalah dengan Kemeon. Uncle Meon. Ya. Okay. Lelok lah buat kerja tu. Baik, bye-bye. Bye. Lelok. Dadah. You too. Alright. Bila bertemu nan utama. Ya, full replay TikTok guys. Ya, full replay TikTok dekat YT guys. Search je dekat YT, okay? Korang search je dekat merah-merah Simba SVG. Kat situ semua ada replay TikTok Ayib guys. Ya, spoiler. Malam ni Ayib reunited dengan Cik Musang dan Syakilana. Fuck! Barua! Emang barua kamu ni? Barua! Princess tak bangun lagi ke duk? Princess. Budak ni memang tak bangun ni. Bangun asal aku rasa budak ni. Budak ni kan kau tahu tidur lambat. Jadi nak duit. Nak duit pula. Kau asal suka-suka dah payah. Kau pansikat pun tak payah. Kau asal lu apa masalah kau ni payah. Kau asal tak pansikat dah payah. Kau buat aku panas ni payah. Kau betul-betul buat aku marah. Aku marah. Saya pergi kedai makan. Dia tanya nak order apa. Saya bukan nak order, saya nak makan. Kau diam lah. Macam bocah komen. Bang je nak makan komen macam bocah. Dah tak pansikat. Aku tengok tak pansikat pun aku dah tahu kau bocah. Lah anak kuda. Bila bertemu saja komen. Terlalu rindu. Dia tidur pukul 6.30 memanglah tak ada. Ya doh budak tu memang doh. Dia tengah suka dia tengah seronok live semalam. Dia punya seronok live semalam sampai ke subuh siau. Oi, aku dah habis sahur pun aku tengok. Oi, live lagi budak ni. Budak ni memang tak hati tidur budak ni. Live lagi budak ni. Nak setengah baru end live. Bocah tak Ip? Terlalu rindu. Guys, mana tak follow kasi tekan button follow lu guys. Yang mana belum pansikat dulu doh. Yang mana tak pansikat doh. Pansikat dulu doh. Apa malas sangat kau nak pansikat ni ha? Susah sangat ke nak pansikat tu? Aku tanya korang ni. Susah ke? Bukan susah pun. Benda bukan mahal pun. Sibuk belanja awet sampai tak ada. Tu apa benda guys kat map guys? Aku nampak something dekat map guys. Apa benda ni geng? Has employer.
Has employer tempat apa dok? Has employer tu tempat apa dok? Employer, has employer guys. Tempat apa guys? Kenapa aku tak tahu guys tempat tu guys? Kenapa aku tak tahu dok? Alamak. Oh shit. Alright. Has employer ni tempat apa dok? Kenapa ada Chico kat sini dok? Kenapa ada Chico? Weh Chico weh. Life sampai mati pun bagi Change kamu outfit. mati guys. Ni apa benda dok? Has employer weh. Oh, lawan. Weh. Macam nak tukar baju aku balik? Baru tak boleh tukar baju balik baru Oh, kena pakai VIP pula. Pakai VIP pula dah. Kau berompak tu nyek. Untuk rompak? Ya ke? Anakkah first time lah sampai mati pun bagi tahu mati guys. Anakkah first time lah sampai mati pun bagi tahu mati guys. Ya ke? Cakap macam tu ke? Mati guys Aduh, macam-macam lah anak aku Tak macam mana, aku boleh ke masuk dalam ni pakai kereta biasa dok? Jok rompak, waktu jok rompak ke? Budak-budak underground. Macam budak-budak underground sial. Budak-budak underground main gila. Mana dok? Tempat masuk dia dok. Oh sana dok. Macam dak-dak underground. Aku bila kat sini aku teringat Iman PCO lah weh. Masa aku dengan Iman PCO, first time aku pergi AB Drift tu geng. Masa aku dengan Iman PCO geng. First time aku pergi AB Drift tu. Mak ai Iman Piko. Ya, Iman PCO baru Masuk jihad. Rindu ke? tak pun, tak rindu pun. Tak rindu pun. Apa aku nak rindu dia pula? Rindu ke? Rindu. Mana nama dia Mana awet aku tu? Delisha sayang. Wah. Eh, Aku ingat. awak Ada. baru nak mesej awak. Ya. Asli meter cap tak Si hitam tukar kereta ni. tadi. Oh, awak tukar kereta. Mm-mm. Awak dah lama ke kat Ya. sini? Dalam setengah jam macam tu kot. Dalam setengah jam? Mm-mm. Oh, Ya. faham. So awak nak main lagi? Saya awak ada nak buat apa-apa ke? Saya nak tengok awak drift. Tapi kan saya kan dah seminggu saya tak drift. Lepas tu tadi saya drift kan, skill saya dah gone. Ya ke? Ya. Oh, saya tak duk apa. praktis daripada tadi ni. Praktis balik. Jom, saya nak teman awak. Okey, jom. Jom. Pandai drift siang tu. Pandai drift tu, geng. Geng, dia pandai drift tu, geng. Geng, dia pandai drift tu. Dia pandai drift tu, geng. Biar betik. Skill saya dah hilang. Ui, hebatnya awak drift. Belum. Oh, belum lagi. Belum. Lagu ni, lagu kebangsaan ni. Ingat student. Ready cakap ready awak? Ready, sayang. Okay, let's go. Allah, awak Sayang, tak hebatnya, jadi dah. sayang. Hebatnya. Macam mana awak buat masuk celah-celah? Sabarlah. Oh, okey. Awak tak jadi Cina first. Ui, boy, geng. Salam ya, Waalaikumsalam. Kau kenapa tu Syarul tak punch card? Tak ada, aku tak nak layan kau Syarul. Kau tak punch card. Aku tak nak layan kau Syarul. Ush, power tu, geng. Ini lagi power daripada Misha tu, geng. Misha tu pun dia cakap dia biasa drift tapi dia tak power, geng. Ini cakap bukan sembarang cakap, geng. Sikit.
Hebatlah sayang. Mana ada. Tengok ni si Dream macam apa dah. Tak apalah, slow-slow. Hebat tu geng. Dah lama Ini sebab Dream. cakap bukan sekadar cakap ni geng. Cakap bukan sekadar cakap ni. Nampak? Gila Bamen. Betul pro gila. Aish. Adi. Tak apalah, okey je saya tengok. Asalkan tayar tu berpusing okey dah tu. Alamak. Asyik baik. Ha. Hebatlah yang sentuh. Kena tayar. Dan sekarang memang yang suka drive ke? Bukan gila. Ini package kau tahu. Bila orang yang bucin dengan aku, mesti orang yang suka drive. Dia package ke package. Bang sikit drive kau, boleh duk. Kau jangan minta-minta. Satu RM1. from Pakiu. Yep, aku ada nampak kau makan diam 2 katal dalam kereta dan kenapa tak bagi tahu? Boleh juga aku nak join. Bukan masalahnya. Masalahnya makan semua. tak cukup. Sikit. Makanan aku sikit guys. Tak cukup. Nak ajak kau makanan tak Nak cukup. try ke? Tak apa sayang. Lagi. Nanti lepas ni baru saya try. Okey. Awak main dulu. Nanti lepas ni saya pula nak try. Saya tak ada drift. Tapi saya sukalah cuba-cuba. Saya kalau ada orang belakang saya rasa pressure. Apalah bagilah Saya dia. biarkan dia Bagilah dia dulu. potong lu. Uh-uh. Hebatnya. Awak potong. Itu sebab dia accident awak. Oh ya Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Alamak. Malam ni ada RP ke? Malam ni tak ada. Malam ni random. Sorry bang. Kereta pink depan tu kan. Saya tengok dia di power. Mana kereta pink? Oh tu depan tu. Mak abang tu kecium untuk kita lah. Ya ke? Apa yang? Boleh yang. Saya tak pernah main drive kat sini. Ya, biasanya awak drive kat mana? Saya tak adalah selalu. Cumanya hari tu kalau saya main drive pun dekat Port Klang dengan dekat JPN dengan Titi Wangsa je lah. Itulah. Try abang kau. Try abang kau. Oh no. Try abang kau bawa ye. Confirm banyak crash. Abang aku. Aish. Apa? Okey tu. Hanya kena suruh cuba baru dapat rentak. Macam saya slow dapatkan awak. Yang saya dapat. Awak tak ada fokus. Cuba lagi Boleh yang. Boleh yang. Oh no. Oh no. Tak apa sayang, boleh. Sayang boleh. Sukalah awak selalu bagi saya semangat. Mestilah. Takkanlah saya nak jatuhkan awak. Nampak? Yo, Zack Ismail sound. Baik tu Zack Ismail, influencer MSU. Dia patah balik siang. Apa pelik lah. Tapi family awak memang main drift ke? Ke awak yang minat? Family saya memang main drift and saya pun memang minat drift. Oh, faham. Ya.
Cuma dulu saya tak ada kereta drift kan. So saya pinjam yang uncle-uncle saya punya lah. Tak ada kereta drift. Oh, Ni faham. Ada. Boleh boleh practice banyak sikit. Faham. Saya ada lagi satu Supra. Untuk suka kereta tu. Awak lagi satu kereta drift Supra. Awak ada berapa kereta drift? 2 je, tapi yang kalau yang saya punya satu, yang ni kawan saya bagi pinjam. Oh, faham. Saya tak minat drift. Tu saya tak beli kereta drift. Saya kalau minat mesti saya akan dapatkan. Macam saya minat awak, saya dapatkan awak. Awak tu. Tapi saya ni. Yelah awak. Ya. Dan Apa dia? saya pun kan tak belajar, kan mula-mula tak pandai drift. Lama-lama setiap hari saya belajar. Macam tu jugalah saya belajar nak jadi sweet dengan awak. Cocui. Dating baik. Ya. Okey lah. Kau ingat aku suka guys. Kau ingat aku suka sweet-sweet. Kau ingat aku ni jenis suka sangat lah sweet-sweet. Hei, aku bukan jenis suka sangat lah. Aku senyum tu depan kamera je. Sebenarnya aku tak suka pun. Dia nampak suka. Aduh, terantuk kepala saya. Awak okey ke awak? Tak okey, awak kena tiup. Alah. Kian awak. Cuba tiup. Ish, tak bagus yang kereta biru tu. Tak bagus. Nak try pula awak. Okey. Tengok macam mana cara pro player main. Nampak? Kau tengok cara pro player. Apa dia? Lupa nak okey. Tak apa. Dah ready ayang? Dah ready. Awak percaya tak saya pernah drift? Mestilah percaya. Silap awak percaya. Tak apa abang. Ini skill. Boleh. Nampak skill nampak. Oh ya reverse. Wish. Baiklah awak. Kau pandai reverse Tak tahu pula. Ya, reverse. Pergi R je reverse. Lepas tu turun handbrake. Pandailah awak ni. Cakap tak minat drift tapi awak pandai. Mana pandai? Nampak? Nampak? Itu skill drift sambil brake. Ui. Biasa awak, biasa je. Jangan puji awak Sebab ni luck semua hidup. Aduh! Dia kata 60, main gila. Aduh! Ui, sikit lagi. Ya, sikit lagi.
Hans, hello Hans. Hans lah siau. Ui, What up, eh? What up? Ih, pandai lah awak drift. Mana ada lak semua hidup ni. Tak tahu berbelit-belit aku ni jari. Berbelit-belit jari aku ni. Dia tak tahu ni berbelit-belit jari aku ni. Okey. Isi minyak. Ha. Minyak tak ada eh? Ya. Mana nak isi minyak awak? Habiskan dulu ni. Depan lagi eh? Dekat tempat awak letak kereta tu. Parking kereta tu. Allah! Allah. Mana tempat masuk dia awak? Dapat awak straight lagi. Je track ni. Ya, habis ni awak pergi kiri ni. Pergi kiri. Tu. Dapat isi minyak depan ni. Oh, si minyak order. Si minyak pun drink nampak. Pandainya. Tapi kita- awak kena menghala ke ni. Ha? Kepala dia kena menghala ke gas station dekat ni. Macam ni? Betul. Yes. Betul? Kenapa kena macam tu? Sebab nanti dia tak detect kalau jauh. Ini si mana belakang? Tak depan. Okey, awak masuk sini. Awak kena duduk dalam kawasan ni. Lepas tu awak mata kat sana. Tak ke jauh sangat. Tak boleh pun yang. Dekat sikit kot. Sekejap. Asal si minyak macam tu kan? Asal si minyak pelik tu? Allah, sorry awak. Tak apa sayang. Tak Ada tak? sakit pun. Ada? Ada awak. Kan dekat. Dia kan dekat-dekat. Tak boleh jauh-jauh. Ya macam awak lah. Kalau jauh-jauh dengan saya. Iya. Betul. Tadi pun saya drink sambil rindu awak tau. Oh betul ke? Ya. Awak rindu saya? Banyak mana awak rindu? Banyak sangat. Comel lah awak ni. Awak tak rindu saya ke? Saya hari-hari rindu awak. Setiap masa, setiap hari, setiap minit, setiap jam, setiap saat. Siaulah siro aku nak muntah lah. Streamer mengada baru. Mengelitat anjay. Hahaha. Blushing bayi merah pipi. Tutup. Mana ada blushing? Dalam buku kamus Daddy tak ada perkataan blushing lah. Ingat Daddy nak blushing kan? Benda game je lah nak blushing. Benda game je. Tak ada nak blushing ke? Je. Apa Syam? Tak ada orang, kita je. Ya Dia bagi ruang untuk kita dating kot. Mungkin lah dia orang faham tu. Wih, baik dah awak. Mana ada dok. Yang macam tu dok. Pandai dia. Mana ada dok. Awak jangan puji dok. Malu.
Uish. Ui. Awak ni pandai daripada saya ni. Mana ada. Ui, baik. Hehehe lah. Awak tipu saya Padahal awak pandai drift. Mana ada. Saya lak je ni. Ada lah banyak kali sangat ni. Power sangat tu kan. Asal tiba-tiba aku power sangat drift ni geng. Tiba-tiba aku power sangat ni geng. Tiba-tiba aku pandai geng. Tiba-tiba aku pandai drift geng. Tiba-tiba geng. Awak main drift belajar sendiri ke ada orang mengajar awak? Sendiri je. Ya. Wish. Ya. 5 from Kala Asiau. Malam live kitchen yap. Malam. Ini Malam. awak kena ajar saya ni macam mana dia macam awak ni. Tak adalah. Saya ni jarang lah saya main drift. Ni pun lak je. Malam rasanya tak live. Ni, ish. Malam rasanya Ayat tak live guys. Ayat keluar guys malam ni. Oh! 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 Asyik baik si pakai seat belt. Pakai. SP bug mak ai. Dah layang. Dah layang. Dah. Dah, kawan nak drive lagi. Tak tahu awak ada nak buat apa-apa tak? Tak ada pun. Kejap lah sayang. SB bug tu, sekejap. SB bug tu, SB bug. Kau nak tahu ayat live mana Suf terus ha. Malam ni saya tak live guys sebab saya keluar malam guys. So saya tak live malam ni tau. So jumpa korang esok lah guys. So petang ni saya live. Malam saya tak live. Belum download resources rasanya. Aduh Syahmi. Rajin nyadri. Mak ai. Arif Syahmi ada perlawanan malam ni. Ed Hacuat sambil drift dapat 9. Rajin dia, rajin lah. Ada booster kan. Ada booster mesti rajin punya. Okay dah. Dah. Sayang. Jom kita naik atas. Ni atas. Entah mana. Kau nak teman saya drift lagi? Boleh je. Kalau awak nak ada drift je Betul. lah. Saya teman. Tapi saya rasa macam nak try Supra lah pula. Boleh. Kita pergi ambil kereta di situ.
Boleh. Boleh aja. Dulu dia dengan Iman, sekarang dia dengan Del. Oh, ai. Supra sedap, baik kau try. Dah pernah try lah Supra sebelum ni. Dengan Mak En, Salim guys sebelum ni main. Okey je Supra. Tapi kereta ni pun sedap juga tu guys. Kereta ni pun sedap. Okey juga kereta ni. Bagi aku bawa kereta ni okey je. Gang mana tak follow kasih follow dulu gang. Yang mana tak tekan button follow. Okey. Ciri kereta. Mungkin 3 atau 4 hari lagi genggam tangan sayang. Kata ini telah tanpamu. Aib Syari bawa terus pandai siau. Ya duk. Ya duk. Syari sudah bawa. Saya sudah pandai lah. Main gila lah. Kiri. Saya tengok awak belakang. Apalah. Ke mata saya rosak. Orang tengah mengupat saya awak. Awak kenal ke diorang? Tak. Tadi guys. Tadi apa? Tadi saya sampai kan sebab kereta saya yang lain Mini Cooper tu. Lepas tu saya pun straight je lah kan nak simpan. Lepas tu dia orang nampak saya terajak. Malu. Terbang. Oh ya ke? Ya, tu dia orang tengah mengupat saya. Saya dengar tadi. Malam buat jauh rompak dengan budak KJ. Malam aku tak ada guys. Supra ni best awak. Malam aku tak lah. Aku tak ada. Ya ke? Sedap ke? Sedap. Macam laju ke? Allah, apa dia? Macam laju je. Lagi juga lah. Jangan lupa teks. Nanti kena denda. Dah. Teks aku dah bayar semalam lah teks. Aku dah bayar semalam guys. Sudah bayar. Aku sekarang kau kena ingatkan aku setiap hari Sabtu guys. Setiap hari Sabtu kau kena ingatkan aku bayar teks guys. Dulu aku bayar hari Ahad kan. Tapi aku takut kalau bayar hari Ahad aku takut lupa. So korang ingatkan aku setiap hari Sabtu guys. Setiap hari Sabtu korang ingatkan aku bayar teks. Teks lebih mat ke? Ya. Chin Mei Syak. Bos Chin Mei. Bos Chin Mei lah Xiao. Ayo kerja. Bos, saya bos. Okeylah, sebabkan bos dah dekat live kan. Saya explain lah bos. Saya sebenarnya bos, saya jenis tak boleh duduk kedai lama-lama bos. Saya jadi bosan bos. Saya jenis suka keluar bos. Saya jenis suka keluar kerja. Saya tak suka duduk setempat. Kalau tak saya akan jadi mengantuk. Saya akan jadi bosan gila tau bos. Sebab dulu Abimat kalau kerja kat luar pun dia kira lock duty bos. So saya banyak kerja luar daripada kerja kat kedai. Saya tak buat kotak. Saya lagi suka kereta ni. Lagi suka kereta ni pada Evo. Kereta Faham. ni pick up dia cepat. Okey lah tu. Awak awak try lah. Saya tengok. Okay, kalau awak Tapi saya nak. tengok macam laju lah. Saya tengok. Betul. Saya tengok Supra ni awak bawa macam laju. Laju ke? Macam laju. Sebab tadi saya tengok awak drive pakai kereta tu tak laju sangat.
Minum Bagi saya saya CD. Evo tu licin lagi daripada yang ni. Tengok dekat Maki. Tak apa dah bos, kalau bos nak CD dengan saya bos. Walaupun bos nak CD dengan saya okey je tu bos. Allah, awal sangat. Siau doh, mana Acik tu? Bos masuk live. Kamu yang babi. Dia tak suka ni RP komen ni. Aku tak suka RP komen ni. Aku tak suka. Tak, sebab mana saya tahu kena duduk kedai. Saya ingat dia punya rule macam dulu. Kena keluar pun kena lock duty. Lepas tu sekarang ni lock duty je kena duduk kedai. Mana saya tahu. Sini Jaimah dia mengulak. Air nak langgar Bimak pakai Boss Rapid. Wahai, jangan bagi tahu dok. Kantor dok. Cukup 2 jam. Cukup seminggu saya dah 2 jam lah duty bos. Apa dia Wak? Dulu awak drift pakai kereta apa? Dulu saya drive Supra juga sebelum ni dengan kereta member lah. Oh, Supra juga. Sehari 2 jam. Oh, sehari 2 jam apa bos? Saya ingat seminggu 2 jam. Oh, saya ingat seminggu 2 jam bos. Bukan seminggu 2 jam ke? Oh, saya salah faham ni. Bos tak boleh bos kalau saya nak duty luar tu bos. Saya tak boleh duty dalam kedai lah bos. Saya bosan tu bos. Saya bosan duty kedai. Nanti saya tertidur bos. Nanti saya tertidur. Kejap je kat kedai. Lama dah bos. Boleh tak saya setengah jam je kat kedai? Saya setengah jam je boleh tak kat kedai? Kena sindikan marah saya. Tak adalah bos. Tak, saya memang ni bos. Saya memang dah redo bos. Kalau bos nak CD pun saya okey. Saya beritahu awal lah. Sebab saya memang betul-betul ni saya tak boleh duty kedai 2 jam lah. Tapi kalau bos nak CD, di CD tak apa bos. Saya okey. Sebab saya memang tak boleh nak buat 2 jam. Apa dia Wak? Okey tak? Okey je. Sekejap. Saya tengah nak rehat sekejap. Awak drive je kejap 30 minit kat kedai. 1 jam 5 minit tempat barang. Sial lah. Asal bos RP komen bos? Bos cakap saya kenapa bos RP komen? Kenapa bos RP komen? Why? Sebab senang dia nak tarik ATM bos. Sudi tulang kuat ayam ni. Astagfirullahaladzim. Mana ada guys. Bos ini je sebab ayam ni kalau tak ada kerja dia memaksa kalau ada hari sampai bos tak ada kawan. Okey. Ikut kamu nanti naik warning je lah. Okey. Tak apa bos. Saya redo. Nanti saya fikirkan lah bos. Sebab saya tak tahu urus sekarang lock duty tu kena kat kedai tau. So bila saya dah bos dah terima saya tu kan. Lepas tu yang saya tanya bos, lock duty tu macam mana kan? Lepas tu bos kata lock duty kena kat kedai. Kalau duduk kedai saja. Itu yang saya petak. Saya tak, alamak 2 jam kena duduk kedai. Hari-hari 2 jam. Aku ni dah lah jenis tak boleh duduk setempat. Saya jenis tak boleh duduk setempat. Saya jenis kena keluar. Kalau tak saya jadi bosan. Dulu kan lock duty keluar kedai pun still kira lock duty kan. Sekarang kena duduk kedai. So bila kena duduk kedai, saya hari tu duduk kedai. Saya memang cakap jujur saya tak boleh lah. Bila duduk kedai, saya duduk termenung kat kaunter tu kan. Bukan jiwa gua tu. Bukan jiwa gua tu geng. Bukan jiwa gua tu duduk kedai. Bukan jiwa gua. Gua tak boleh duduk kedai tu. Bukan jiwa.
Buat kotak masuk duit. Tak ada masuknya. Sama je. Kau buat kotak 3,900. Sama je. Aku kalau keluar kedai pun aku boleh je dapat 3,900 tu. Tak ada masuk. Cumanya beza dia tak makan modal lah. Buat kotak ni dia tak makan modal. Macam kau jual barang bandage semua, dia makan modal tau. Itu je lah beza dia. Kalau kotak ni dia untung banyak, tapi dia tak makan modal. Itu untung dia kat situ. Beza dia macam tu je. CD Jaya dia sebenarnya nak masuk AB Rapid. Halo Rose. Kereta ni macam bising Betul. kan. Ni dia. Uish. Bukan jiwa streamer duk kedai. Kena buat special room untuk para-para streamer. Babi. Special room paling pandang kau. Streamer ni nak bagi POV dekat kita orang boy. Kami bosan sebab tengok dia menung 2 jam. Aduh. Sebelum saya bagi round, saya dah remind dekat kedai 4 hari seminggu je kerja. Ya ke? Bos remind ke? Bukan bos bagi roll dulu ke? Tak Bos kalau nak tahu Ayub banyak memilih. Terima ni sebelum ni mana pernah buat kotak. Ya tu. Sebelum ni saya tak pernah buat kotak tu bos. Kalau bos nak tahu. Kerja saya keluar, jual barang bandage, Panadol, lepas tu buat lock duty. Tak pernah duduk kedai menung, lepas tu buat kotak tak pernah. Tengok vari. Dah penat. Habislah kau ye, si ni pemalas. Habislah sini ye. Alamak. Alamak. Kenapa? Makan minum. Alamak. Kosong. Awak makan Kosong. minum awak. Kosong. Awak. Kosong. Kosong. Awak. Kosong. Cuba. Ya Ya Allah. Awak, saya sayangkan awak. Saya minta maaf Janganlah kalau saya macam tu awak. Jangan tinggalkan saya. tak mahu kalau saya pergi awak. Tak mahu awak. Cuba awak makan. Saya kentut. Saya kentut ni. Dah okey lah. Dah kenyang dah. Okey dah. Kenyang dah. Tadi tu sebab Awak sakit ni. perut, kentut. Risau saya. Oh, dia. Tak ada, aku duty malam, siau. Aku duty malam. Saya Petang mana aku duty lah anak kuda. Apa lagi anak saya ada? tak kereta ni. Boleh juga. Boleh. Saya nak try. Terbawa habiskan Okay. satu round dulu. Alright. I nak RB dulu tu. Dia malah on duty bos. Bukan. Aku dah cuba. Aku dah cuba duty. Tak boleh. Saya selalu problem kat Aku sini. dah cuba duty dah kat kedai. Aku tak boleh. Bukan jiwa gua tu. Gua tak boleh duty kedai tu. Ayem, ya deras. I nak ambil benda tu. Buat dah marah dah. Weh, bos masuk live tu. Tak acik tu. Bos RP komen tu. Mana acik tu? Bos RP komen. Mana acik RP komen? Cuma main nama real ni. Baik tu Ryan. Ryan Bakari ya ke Ryan S? Apa saya dengar macam ada kereta lain ni? Ya ke? Ah, Tak ada pun. Ya. Oh ada lah kat depan tu. Kan? Oh ya ke? Sekejap. Macam ya. Oh betul-betul ada kereta lain tu. Bakal-bakal comeback. Cheers lah Mutun. Okay kau comeback. Kau tukar nama yang letak Ryan. Okay, awak try.
kontrak nama Ye. Malah kontrak nama Yip. Let's go Abel, let's go. Beso babe. Be relax Dah be. dua. Oh, ada orang tadi. Be relax be. Jangan jadi jeje. Supra ni bising tu. Alah, saya dengar awak bawa pun macam laju. Kan? Tapi bila sendiri bawa, tak rasa macam tu. Laju. Saya pun rasa laju. Ya. Ya. Saya rasa laju. Laju daripada Evo tadi Betul. Jatuh cinta memang manis. Ya. Oh ya. Best tak kereta ni, best kan? Oh. Awak, kepala saya bergegar. Gegar kan? Ya, Bukan. otak saya bergegar. Wish. Oi. Awak. Apa dia tak nak belok? Jatuh cinta memang manis. Apalagi ada kamu. 1. From beras-beras kon asterisk. Ayepo keyword aku rindu. Rindu dengar ko bebel dan dark system dengan aku. Bye Yep, semoga Aib sihat selalu. Tunggu Amin. adik dark system kembali. Muah tanda ciuman abangku Aib. Amin. Semoga kau pun sihat-sihat selalu. Amin. Oi. Kuat sikit je. Mantap. Mantap. Mantap Pak Abu. Mantap Pak Abu. Siapa Abu yang? Tak tahu. Boleh pula berhenti. Orang tu ah. Belakang. Saya Tak ada nak belakang try. sangat. Belakang lagi. Kenapa? Nak try main dengan dia. Ah. At Itu high garis bawah official nampak dah berbayang dia tu. Siapa lagi dua?
okey. Okay. Aduh, minyak pula 30% lah. Ish, ada seorang lagi lah. Satu kereta lagi. Allah, Alamak. kena pula lah. Sorry bang. Ramai. Ramai pula sini. Ah! Power siau dia guys. Mayday. Mayday. Help me. Saya dia Hmm? Dia drive laju. Saya drive slow. Apa? Biasalah tu. Saja langgar. Minyak awak. Minyak tak ada. Tangan awak sakit tak? Tangan saya sakit. Sakit. Saya pun. Nak urut lah. Ana legang. Oh, lapik. Masih rasa nanti. Sweet pula. Genggam tanganmu sayang. Dah keluar dari kicik. Dah keluar. Ayah sekarang dekat ni. Sekarang ayah dekat Dharma Hooligan. Malam ni awak cuti awak sana? Hari Malam ni cuti. Tapi malam ni rasanya saya tak ada lah awak. Dah lah awak. Saya penat lah main drift. Jom. Kita Jom. rehat. Jom kita keluar dari sini. Jumpa kat garaj. Saya ambil awak kat garaj. Alright. Apa lagi arah kamu dah. Sebab malam ni aku keluar guys. Aku pergi
pergi teman member. Tarik ATM dengan Del. Boleh duk. Takkan tak boleh duk. Tan masuk geng mana ke air? Tak nak masuk geng mana bukan tak nak. Sebab tak best. Aib masuk ni Dharma Hooligan. Best. Jap tukar kereta. Dia tengok OC lagi. Tengok OC pula. Dia tengok OC pula. Dia tengok OC pula. Entah. Kasih faham untuk kau punya skill melepaskan diri dari polis. Ayat kan pernah berfikir nak episode off. Sweet and saya kan. Dah buka pintu untuk awak. Sweet lah saya. Saya dah buka pintu untuk awak. Ya, thank you awak. Ya. Wah, setiap kali saya lalu dekat diorang kan, mesti saya dengar awak cerita pasal kereta saya tadi. Aku dah bahan awak. Awak Tapi power saya kot. mampat. Lagi ni jap. Repair tambah pintu dengan tambah nos ya. Alright. Badan awak ada ni ke? Ada benda haram tak? Dalam badan saya? Sekejap, saya check. Tak ada. Badan awak clear lah. Mm-mm. Faham? Barang-barang AB Workshop. Man, tambah pintu bang dengan tambah nos. Tambah pintu, tambah nos. Okey, 5,000. Bapak mahal. Repair pintu mahal tak? Pintu kena jaga elok. Pintu berapa bang? Tak adalah gurau je. Abang janganlah. Apa dia bang? Tak ada. Memanglah bukan salah saya. Serius saya terkejut. Biar betul lah Mana bang. ada pintu? Lah. 5,000. Mana saya tahu. Kalau saya first time macam mana? Kalau betul-betul pintu Lambo ni je 5,000. Mana saya tahu. Takut abang. Abang takut Takut kan? lah kena scam dengan abang. Abang dah lah saya tak pernah repair dengan abang. Pasal abang jahat macam tu. Abang takut kan? Abang takut kan? Gila 5,000 woi. Bang, bontak dah off duty ke bang? Malam ni ada RP ke? Malam ni tak tahu. Aku tak ada malam ni guys. Malam ni aku tak ada. Cik awak. Okey, 1,800. Ruang? 1,800. Okey. Okey, bang. Sekejap bang. Abang ada kereta Honda? Kereta Honda tak ada. Abang ada kereta Honda? Kereta Honda tak ada bang. Akak ada kereta Honda? Tak ada bang. Tak ada. Okey, nanti abang ada kawan-kawan ada kereta Honda suruh datang depan ni malam ni bang ya. Pukul 10. Kita ada event bang, ada macam-macam. Di event Honda. Event Honda. Okey baik. Ada macam-macam. Malam ni free tak? Honda Day. Malam ni Ya, betul-betul. Datang malam ni. Baik bang. Banyak datuk-datuk boleh ngurat nanti malam ni. Datuk-datuk. Banyak datuk datang. Siapa lah Okey, baik. Saya minat dengar sebelah saya je. Dah lama tak buat saya hijau. Let's go dulu. Saya minat dengan awak. Ya tak minat pada tu. Baik dok.
Dah kena CD sudah tak? Jap, jawab. Manja pula ayat. Kena CD sudah tak? Kerana kin CD. Kau biar betul aku kena CD, kau biar betul. Bos Chin Mei dah CD aku ke? Macam mana tahu CD duk? Oh ni. Asyik kin CD semua gelabah dok. Bila nak langgar mail ye? Mana ada siau. Kalau kena CD macam mana? Kat aku download tu lah. Muhammad garis bawah esok. Mana ada dia kata warning dulu lah. Tadi bos Chin Mei kata warning, dia warning dulu. Takut kau haha. Anna Jimmy thank you. Jangan buat Kata malam ni tak ada. kena plan. Malam saya tak ada. Nombor kena smart haha. Okay. Doi ke ye ha. Apalagi ada kamu di sini. Apa kalau kena CD aku standby kerja lain dok. Aku kalau kena CD aku rasa memang aku masuk AB Rapid. Mungkin 3 dari dia kena langgar My Lip. Dah lama ready. Dah lama aku ready langgar Mael. Bawah rapid. Mael lah. PM ke ye? Kin CD cari Gemini app susah. Asli Jangan doh, jangan kau macam tu kan. Nanti korang membakar bos Chin Mei. Bos Chin Mei Kita nak buat apa? Kita pergi Happy Fantasi. Boleh. Semalam awak dengan Princess sampai pukul apa? Sampai nak dekat tsunami juga. Oh ya ke? Sampai sahur awak ada tak? Ya. Lewat je. Awak bangun pukul Semalam berapa? ada J-Call. Ada Jekol? Buat apa je semalam? Semalam korang Ada collab dengan Manap ke? Rasanya tak ada collab. Rasanya tak collab dengan Manap. Apa dia awak? Apa dia tadi awak cakap? Dia kata semalam pas awak apply Cina Princess buat itu ini. Lepas tu Princess masuk training camp. Lepas tu dia jumpa Jeko. Oh. Semua hidup awak kan, awak pernah masuk Sungai Buloh? Pernah? Awak buat apa sampai masuk? Saya ikut orang tarik ATM. Oh iya ke? Saya dapat 15 je lah CS-nya. Faham? Kalau masuk Sungai Buloh tu saya sesat awak. Besar sangat. Oh, yelah besar. Dulu masa saya first time masuk pun besar. Ya. Macam nak keluarkan duit ya. Alright. Rem bila lagi? Don PC. Dia macam reverse. At Ha. 8564 garis bawah tunggu ayat kahwin dulu sebenarnya. Dia nak tarik MDO. Wah, banyak duit nak keluarkan jap. Okay. Dah bayar ni kan? Dah bayar tax kan? Bayar tax. Kesian dia. Kena Ah, Dah bayar lah. siang Don bro. Yap Okay. Mr. B gula-gula nasi. Tak boleh ni duk. Dapat. Rahmat garis bawah boy Don bro. Sekejap. ATM tu maintenance. Ayat ni Oh. nak uji kena
keluarkan duit kena parking macam ni Sebab nak masukkan duit kat bonet. Banyak Aduh. betul duit awak. Bonet sangkut pula. Aduh, jap. Ha. Tarik ATM dulu. Oi, jangan tarik. Oi, jangan tarik. Bang, jangan tarik. Dia digunakan sial. Awak Kesian awak Abang. apa tu awak? Kenapa? Ada extra ATM tak? Extra ATM tak ada akak. Ada, okey. Ha. Akak kat dalam ni ada tak, Kak? Ada kak. Boleh pula nak jual beli. Nak jual beli pula sini. Awak buat apa tu awak? Repair. Awak apa? Repair. Bila awak pandai repair ATM ni? Sebab kau memang saya kata ATM sini ada yang rosak. Maintenance. Tu saya kena repair ni. Oh. Kalau tak susah ni tahu awak rakyat pandai repair rakyat ATM. banyak ni tak boleh keluar duit nanti. Technician in action. Itulah. Kesian dia orang. Dia bawah relax tak apa. Awak jangan keluar tau. Nanti kena api-api ni kat muka awak tu. Awak pun hati-hati tu. Jangan lama. Tak apa. Saya dah biasa lah. Muka saya kalis ni. Kalis api-api ni. Uish. Macam tu kau gula-gulakan dia Yeye. Alamak. Ketat lah ATM ni. Sekejap. Saya cuba tarik sekejap. Oh, kau tarik Nak tarik. Uish. Wah, kenapa lah dia buat ketat-ketat macam ni? Saya pakai screwdriver tak boleh? Awak nanti tak tercabut ke? Tak. Memang macam ni. Campak macam mana? Boleh pun cabut. Kanina. No, awak. Tak ada polis tu. Polis tak ada tu. Polis Ali PK Ayat. Okey dah. Kawan saya kata Dah suruh okey dah ambil. ATM tu? Dia kata suruh ambil lu duit dalam tu. Oh, lepas tu nak simpan kat mana duit tu? Awak pegang dulu lah. Dia suruh pegang dulu duit ni. Berapa duit tu? Berapa banyak? Tak banyak, ada 1,700 je dia kata. Suruh pegang dulu. Dia kata esok-esok bagilah kat dia. Memang teruklah dia tu. Ayat buat malu. Sejak bila awak pandai servis ATM ni? Tak tahu pun awak pandai repair. Dulu sebelumnya saya kerja Bimat, saya pernah servis ATM juga. Memang masuk lah kerja servis ATM ni. Memang banyak duit. Sebab yelah orang hari-hari kan ada maintenance. Hari-hari saya kena turun, dorang kos suruh tolong tolong ni lah, tolong repair kan ATM. Kadang ada masalah isu kad tak boleh masuk. Kadang bila kad dah masuk tak boleh nak keluar balik. Tu masalahnya. Lepas tu siapa yang bayarkan awak? Ni lah saya punya member tu lah. Dia bos, dia bayar lah. Oh, dia bos. Memang Dulu pernah ada tu. isu orang masuk kad tak boleh keluar. Rupanya boleh check tahu tak kad apa dia masuk kan. Kat apa? Masukkan kad Pokemon. Ya Allah, memang tak keluar lah. Macam oi apa kena. Dia kata dia tersalah masuk kad. Nak masuk kad debit, termasuk kad Pokemon. Macam-macam dulu tau masalahnya. Saya kadang pening dulu kerja ATM. Sampai hari-hari saya balik kerja penat. Memang balik kerja saya tidur je. Sian awak. Awak juga yang susah. Padahal dia yang salah masukkan ni. Ya. Genggam tanganmu sayang. Kota ini tak lagi. Mungkin 3 atau
Wah, tapi saya sampai 5.30 je tau. Okay. Saya tak dapat lah teman awak sampai ni ke? Sampai berbuka ke? Tak pun. Maybe pukul 6 macam tu kot. Pukul 6. Sampai pukul 6 macam tu juga. Oh, sana awak. Tak nak awak sini awak. Sana awak. Awak. Okay, jom. Sini. Awak ni? Ish. Main-main dia ni. Bos dah masuk TV. Bos dah masuk. Kota ini tak sama tanpamu. Semalam saya tidur kat sini semalam dengan Ijaz. Oh ya ke, awak tidur sini? Hmm. Kenapa tidur sini? Sebab dah ngantuk sangat. Tapi kita orang pun tidur je lah kat sini. Oh, faham. Benda. Kenapa kan? Macam tak orat je. Mabuk kot. Sabara ada doyen apa lah dia tak main dengan kau. Dia goyang, dia tahu yang tarik Sedapnya aku. awak. Sedap apa? Ni tengok ni sedapnya. Burger shot. Tengok burger dia. Tinggi tu. Awak boleh habis ke Tak kalau lah. makan? Ish. Saya tak suka membazir. Saya habiskan je. Ya ke? Tak apalah kalau awak tak habis, saya kan ada. Saya boleh tolong habiskan. Boleh tolong habiskan ke yang saya punya? Boleh je. Saya makan banyak. Saya cepat kenyang tapi cepat lapar. Ya ke? Cepat kenyang cepat lapar. Tapi kalau lapar sangat tu saya makan je. Apa favourite makanan awak? Awak suka makan apa? Suka makan macam-macam. Salah satu favourite? Salah satu favourite awak? Salah satu favourite awak? Salah satu Favourite awak lah. awak lah. Hah? Awak lah favourite saya. Saya bukan makanan. Bukan Kan. Apa Saya kan awak tahu saya suka makan apa kan. Saya suka makan apa? Saya suka awak. Tak. Kan makanan. Awak suka buttermilk kan? Betul? Saya pun suka buttermilk juga. Tapi yang masak merah aku sedap juga. Tapi lah saya fikir dari segi cara masak dia lah kan. Bagi saya
juga buttermilk chicken yang Iman buat memang sial tu. Aduh, tak boleh pilih lah buttermilk ke ayam masak merah. Kenapa? Dua-dua awak suka? Awak suka ayam masak merah Macam saya kan, saya suka semua lauk telur. Semua lauk telur. Telur masak lemak, telur masak kicap, telur apa lagi? Telur sambal. Semua jenis telur saya suka. Tak punya awak. Ya. Saya kalau dekat ada makan ke apa yang ada lauk telur, mesti saya akan ambil. Tapi kalau makan telur kan, nanti kentut ucuk. Ya. Awak belum ni lagi bau kentut saya kan. Saya kalau kentut bau telur tau. Ucuk sangat. Ucuk hangat kan. Ucuk kohong lah. Ya, macam biasa. Terkejut je. Ya bang. Akak abang. Ada orang tanya akak abang perlukan anak ke? Belum tanya, siapa pula tanya? Siapa yang tanya? Mana tak ada orang pun. Abang betul ke cakap dengan orang? Tak apalah kak. Anak baru Yap. Seram lah abang ni. Tak tahu. Bagi anak baru Yap lelaki. Anak baru Yap lelaki. Anak Tu lah, tiba-tiba. Kejap je tiba-tiba dia muncul. Lepas tu dia kata ada orang tanya. Siapa yang tanya? Entah-entah dia yang nak jadi. Tak tahu. Dia diam ke? Datang lagi. Anak seorang pun dah pening. Akak dengan abang nama apa? Ayib. Oh Ayib. Ayib dah siau tu. Ya, ni siapa? Oh, okey. Helena mana Helena? Elena dia tidur lagi. Tidur lagi Okey. Kawan dia ke? Helena suara. Kawan dia. Siapa Tak, ada dulu mak dia kawan dengan saya. Lepas saya selalu gurau dengan dia. Oh, nama? Nama Kimball. Kimball. Dulu nama saya. Hello, bang, Kim kak. Mak. Ya bang. Ada burger tak satu set? Saya betul-betul lapar ni bang. Ya, boleh saya bagi. Kimball ni siapa pula? Kimball ni siapa? Panidol ada tak bang satu? Nak panidol saya dah pening lah. Bukan Kimak, bukan. Panidol sebiji boleh bang? 5K bang. Ya Allah bang, saya tak ada duit bang. Oh tak ada. Okey, tak apa bang. Lari ya. Apa nama dia Tak tadi? borak lagi. Kimball. Dia kata nama dia dulu Kim Mark Kim Mark nama dia. Semacam pernah dengar. Macam mana nama dia? Tak tahu lah. Kim Mark. Saya pula yang seram Kim- dengar. Awak tak tahu je sebut macam tu. Ya, Kim Mark. Kim Kenapa nama Mark. dia macam tu? Tak tahu. Cuba tanya dia. Kimball siapa? Saya tak pernah jumpa pun. Kalau Kimball saya tak pernah dengar. Kim Mark tu macam tak pernah dengar. Dia kawan ni apa dengan princess Dia kata kawan princess je kan. Mungkin princess kenal kot. Mungkin lah. Kim Mark. Dah sayang, jangan sebut. Kenapa? Bukannya sebut nama dia je. Jujur nasikan dia. Nama dia tu macam mencarut dah.
Ya, tapi saya tak maksudkan yang tu. Maklum nak beli Oh, burger. terkejut saya, ya Allah. Ya Allah. Burger jap. Boleh bang, saya nak 4 set bang. Boleh maklum. Empat. Rasa macam nak buka lah. Ajak kau. Jap, aku nak check nombor kau tu, jap. Thank you maklum. Macam mana nak check nombor kau? Kau tak ada kan? Maklum Senang nak deal untuk White Zone. Boleh bagi 5 set bang? Boleh. 1000 maklum. Okay, terima kasih Alright, thank you Pak Long Bye. Kerja elok. Nanti kita jumpa. Boleh. Kan, saya rasa lama-lama kan, saya boleh ni lah. Serangan jantung lah. Kenapa? Orang suka betul mari tiba-tiba jantung saya terkejut. Iya, dekat negara ni memang bila kita tengah borak dua, nanti ada yang tiba-tiba datang. Itulah. Tiba-tiba Kali kan saya terkejut. masa saya cerita kat awak, bila kita tengah borak nanti ada lah yang datang tiba-tiba. Tiba-tiba berhenti lah, tiba-tiba nak juga duduk belakang kita lah kan. Ada je. Tak faham lah. Nah, mungkin diorang nak berkawan kot. Awak. Ya. Awak. Ya, kenapa? Tak ada apa. Suka pula. Cuka angat-angat. Cuka buat masak. Apa? Cuka buat masak. Bukan. Suka. Awak, siapa yang kiss pipi awak tu? Kau memang dah lama. Saya baru perasan. Kan kalau saya cakap awak tak percaya. Itu tanda lahir. Yang tanda lahir tu yang bawah mata tu. Tang tu. Tu ada lipstick tu. Ya, lipstick ni pun tanda lahir. Dah lama. Ya ke? Ya, tak boleh hilang. Kalau tak saya mandi dah hilang lah. Saya dah pakai kertas pasir pun tak boleh. Kopi betul-betul bentuk ni. Untuk bibir. Kopi. Dalam warna merah pula tu. Ya. Aduh. Kenapa? Saya ingatkan ada orang kiss awak tadi. Terkejut saya. Takkanlah orang kiss saya nak tunjuk depan awak macam tu. Kau tak dah Betul? lama sebelum ni saya dah buang dah. Mana tahu dia guna ni ke? Yang permanent punya ke? Mana pun boleh hilang tau. Ini langsung tak boleh hilang dah. Melekat. So itu tanda lahir jugalah tu. Tanda lahir. Yelah. Saya tak percaya saya ke? Saya tak percaya. Sayang. Ya. Jom kita ke sana. Saya nak naik rusa ni. Naik rusa? Ni rusa ni. Ish. Buat macam ni. Awak tak nak naik rusa ni? Takut nanti kalau patah macam mana. Adalah ayang tak berat pun. Ya ke? Aduh. Awak takut awak. Aduh. Macam tu ke bunyi rusa? Ya, macam tu bunyi rusa. Macam mana? Macam mana? Buat lagi? Suka. Ni rusa. Suka sayang, suka. Ni rusa jenis apa ni? First time saya dengar rusa bunyi macam tu. Tak tahulah saya. Ada orang duduk lepak situ lah. Macam tengah broken heart je. Wah. Broken.
kan? Sudah lama tak jumpa ayah. Jumpa ayah. Awak ada cuba try contact dia ada tak? Awak kan tak tahu apa-apa kan. Dia pun tak tahu yang awak tahu kan. Saya rindu dia. Saya rindu ayah. Tak adalah. Bilalah saya boleh jumpa dia, and bilalah keadaan ni nak makin baik. Saya tak tahu apa yang saya buat tu betul ke tak time tu. Tapi entahlah, saya memang sakit sangat bila tengok ayah saya tipu saya. Yelah, saya faham. Siapa je tak rasa macam tu. Bila ayah sendiri sanggup buat macam tu dekat anak dia. Itulah. Awak tinggalkan ayah macam tu je hari tu. Kat bukit tu lah, bukit adik-beradik tu. Lepas tu dia balik macam mana? Yang tu saya tak tahu apa jadi kat dia, saya tak tahu dah. Sejak daripada tu saya langsung tak contact dia. Tak tahulah dekat ayah sebenarnya. Dah ada ikut sangat perempuan tu. Lepas tu sekarang ni pun dia tak cari pun kita orang. Dia tak ada call awak? Tak ada langsung. Itu yang saya macam terasa hati tu. Memang dia tak sayang kita orang dah sebab perempuan. Tak adalah. Bukannya tak sayang. Cuma dia terlalu ikutkan ya Allah. Awak. Mana-mana main ni. Terkejut. Bang, minta maaf kak. Sorry. Tak apa. Mana Kali dah saya terkejut hari ni. Itulah, mana-mana lah datang. Dah lah baju dia warna putih. Cute. Itulah tu. Kita fikir 40 kelak geng. 40. Ayah bukan 40 kelak geng. Dia cuma dia tak lalu ikutkan perasaan dia. Ya ke? Biasalah kadang kalau kita terlalu sukakan seseorang tu, kita dah lupa dah semua benda yang kita ada. Oh, terkejut. Aish, memanglah Iya, memang macam tu. Macam biasa. Mesti ada orang datang. Baik-baik kan? Saya rasa lama-lama kan saya boleh terkena serangan jantung lah awak. Ya, tu saya beritahu awak. Bila kita tengah duduk berdua, akan ada orang datang. Datang berhenti nak dengar apa yang kita borak. Betul lah. Dia juga. Ish. Geram kan? Mula puasa. Sabar sayang. Sayang jangan marah-marah. Tengah, siapa ada awak? Kalau tak ada saya, kenapa awak jadi apa? Jadi harimau? Jadi harimau. Rar. Awak jadi harimau macam tu ke? Ya, rar. Tu kan orang takut. Orang suka adalah. Ish. Tapi kan awak, Kalau lah kan si tak doa lah. Kalau mandi nanti si tak ada, awak sedih tak? Mesti lah sedih. Ya ke? Ya, saya akan rindu awak gila-gila tu. Kenapa awak cakap macam tu? Tak adalah, saya tanya je. Awak nak tinggalkan saya ke? Tak, bukan. Yelah, sebab ajal pun kita tak tahu kan bila masa. Faham. Lepas ruang kau rindu Syakilena. Anjing.
itulah. Selagi ada masa ni kan yang saya nak guna. Masa ni sebaik mungkin saya nak spend time dengan orang yang saya sayang. Kan awak je. Saya pun masa yang ada ni pun saya guna untuk awak. Adium betul. Setujui. Membetulkan cuti dia nak habis siap kimpahan. Saya sayang awak. Abang main game apa tu? Saya lagi sayang awak. Jangan benci-benci ye. Bab kata orang tu kalau benci lama-lama jatuh Saya tak cinta tahu sekali. kalau one day awak tak ada. Saya tak tahu apa jadi dengan saya, dan saya tak tahu apa jadi dengan Princess. Nalah. Tapi saya yakin kalau saya tak ada pun awak boleh teruskan hidup. Add bala ayat meresap ke kalbu. Saya pernah je kehilangan orang yang saya sayang. Mula-mula tu memanglah susah kan. Nak agak semua benda. Kipilah macam Tapi yelah, kita pun tak boleh nak putar balik masa kan. Nak tak nak kita kena teruskan hidup macam biasa. Betul? Kalau kita sedih lama-lama, benda tu boleh memudaratkan diri kita sendiri. So, saya just fikirlah macam kalau saya tetap macam ni, orang yang saya sayang yang dah pergi tu mesti dah tak suka kalau tengok saya macam ni kan. Betul juga. Add Kenzola Azure. Ha kita tak Sayang, tahu. saya ada masa. Tiba-tiba Ayab comeback dengan Saya ada masa 3 minit je tau. Add Najimi lambat Minit. Ya, Alah. saya nak kena gerak. 5:30 dah. Ya. Nanti kalau saya rindu macam mana? Kalau rindu. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bang. Ada nak beli Panadol saja tak? Panadol saja. Tak ada bang. Saya pun Abimat bang. Oh, okey okey. Kalau rindu, awak tengoklah gambar saya. Saya kan ada bagi gambar saya kat awak. Tak tahu tak? Saya tak ada apa-apa lah. Oh apa? Ada apa? Apa? Cakap lah. Tak adalah. Malulah. Add Kenzola Azure. Sialah Kenzo. Simpan lagi gambar Sarah tu sialah. Bila saya buka phone kan, saya terus rasa semangat. Semangat kenapa? Kenapa? Awak. Smart kan? Matahari ke tu awak? First time saya nampak matahari sedekat tu. Matahari, betul. Ini gambar bila ni awak? Saya cakap apa tadi? Saya kata kalau saya buka phone, kenapa? Saya every time saya buka phone, saya rasa semangat selalu. Oh, letak wallpaper. Wallpaper apa? Wallpaper phone awak tak gambar apa? Saya letak gambar. Saya letak gambar awak. Ya ke ni? Iya. Betul Gambar ke awak ni? yang awak selfie tu, yang pakai baju hitam tu. Letak gambar dia. Oh, faham. Sekarang phone ni dia reset kan? Apa? Dia reset kan? Mesej-mesej semua hilang kan? Gambar Shakilah Aina. Ya. Tu yang tak best tu. Kau tak ada gambar dia pula, ye. Tak ada tak?
Okay lah. Sayang saya nak kena gerak ni. Okey. Apa ya awak? Awak nak buat apa ni? Saya pun nak gerak jugalah kot. Dah dalam pukul 5.30 dah ni. Okey. Jom kita gerak sama-sama. Apa jumpa esok awak? Bye sayang. Memang tak dapat jumpa awak. Saya rindu lah ni. Saya tengok gambar awak je lah. Ya, tengok gambar saya. Wah. Wah. I love you sayang. I love you more. More je. Love you more baby. Baby sayang. Tak juga sayang dia ya. Nak. Yelah. Wah. Love you more baby sayang. Oh. Sayangnya kat awak ni. Yang kat awak. Bye awak. Bye bye. I love you so much. I love you so much more. 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 Cantik. Oh man. Hilang. Nah, saya pun ada. Oh. Bye. Bye baby sayang saya. Gerak dulu. Alright, bye bye baby sayang. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Empat hari lagi genggam tanganmu sayang. Tak nak. Kalau rambut tak nak. Aku tak suka. Okay guys, saya gerak dulu. Kalau kau kena CD malam ni tak terkejut je. Hantarlah kena CD ke. Pergi lantak. Pergilah. Bukannya mati pun. Kena CD Syau. Bukannya aku ni. Ada CD aku. Bukannya OC. Aku tak ada duit. Baru lah. Ketiga atau 4 hari lagi. Okey lah guys. Aku lahir CD. Okey lah guys, gerak dulu. Jumpa korang. Dia memang akan rezekinya. Jumpa korang esok tu. Malam ni saya tak ada guys. Jumpa korang esok Bye semua. Assalamualaikum. Bye.